setelah lulus keluar slip peperiksaan. Dengan slip peperiksaan tu kita dah boleh memohon kerja di industri. Kita dah tahu MISA dan juga Syrian Academy, mereka berkolaborasi untuk mencari anak-anak didik bangsa kita di Malaysia ni yang berminat nak tahu pasal NTDRT. Dia salah satu yang sangat mencabar dan menjanjikan gaji yang lumayan. Betul, Cik Syafiq? Betul. So, Cik Syafiq boleh cerita ulas sikit daripada statement tu. Apa yang dimaksudkan pulangan yang besar? Macam menarik ya. Kalau kita lihat dari segi peluang pekerjaan tu, mana siapa-siapa yang telah melalui kursus di melalui MISA dan juga dan Syrian Academy serta mengambil peperiksaan JPK di bawah SKM, kita mudah peperiksaan lulus. Setelah lulus keluar slip peperiksaan. Dengan slip peperiksaan tu kita dah boleh memohon kerja di industri. Okey, sekarang kita kena bagi tahu untuk masuk dalam mata pelajaran ataupun pembelajaran kursus NDTRT ni, apa kursus kelayakan yang mereka perlu ada? Minimum SPM. Minimum SPM dan kena ada sedikit matematik lah, kena kredit sekurang-kurangnya. Kena kredit sekurang-kurangnya. Jadi kalau dia orang ada SPM tapi semua gagal, boleh tak? Boleh, tapi mungkin dia akan bila fail tu kan kena repeat balik lah.